Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua viewer ataupun YouTube. Okey, so pada hari ini kita akan sambung kita punya perniagaan supermarket kita lah. Okey, Sat. So sekarang ni kita kena tekan dekat atas ni. So macam yang pun nampak kat atas kanan ni, dia suruh tekan kat ni. So aku pun tekan. Oh, ni dekat sini untuk dapat duit, bagi duit free tu. Oh, active the pass to get the additional special bonus. Oh, jadi kita kena main banyak-banyak supaya dapat bonus yang bawah ni lah. Tapi yang pro dengan elite tak dapat, kita dapat yang free sebab aku tak berapa ada modal nak beli. Okay, so tak apa, kita teruskan dengan kita punya. Ni apa ni? Cakap apa? Oh wow, what's a great store. Ingat apa? Ada jual semua benda. So, berhijab tu. Baiklah. First time hijab main kedai. Okay, so tak apa, kita teruskan. Tak apa, tak ada masalah. Okay, sekarang ni balance 46. Okay, RM46 11 sen. Okay, next. Oh, ni bukan yang komplain kata tak boleh beli tu sebab aku tak tahu dekat ROG lagi. Kalau hampa nak tahu, hampa tengok video sebelum ni ada aku main. So kalau hampa yang support tu sangat-sangat terima kasih. Aku sangat-sangat hargai sebab apa? Aku ni baru nak start jadi streamer, kalau orang kata cacah macam tu kan. So tak apalah, kita mula slow-slow lah. Mungkin kita macam orang kata kena trust the process. Gitu. So tak apa, kita fokus kepada game dulu. So aku pun main game daripada phone je sebab apa? Modal tak ada lagi. So kita main apa yang ada dulu. Okay, so ni CEO tengah beli barang kat kedai tu, suruh beli je tu. Okay, so next. Okay, budak sikit game. Baik, dah level 4. So kita boleh dapat buat ni, store capacity upgrade, store capacity license, product license. So maksudnya kita dah boleh buat banyak benda, geng. Hai, sorry ya duk macam biasa, game bocil lah ada iklan. So tak apa, kita teruskan. Okay, balance RM27, 29 sen. Okay, next. Tak cukup, ya Allah. Sorry, buta map, sorry duk. Okay, so mission kita sekarang ni, kita kena earn $250. Okay. Kita teruskan kita punya career kita sebagai pembuka salah satu kedai supermarket paling terbesar dalam game ni. Okay, so tak apa, kita teruskan. Okay, 33. Okay, so untuk hampa yang tengok video ni, yang hampa dah tengok dah sini, aku nak cakap terima kasih dekat hampa sebab support aku daripada awal. Aku baru nak start jadi streamer, kalau orang kata PC pun tak ada lagi main game macam ni yang dekat phone. Aku boleh beritahu kat hampa sekarang ni, terima kasih banyak-banyak sebab support aku daripada awal. So aku akan pastikan hampa takkan kecewa, aku takkan berhenti dalam bidang ni. Maksudnya sebab aku pun datang daripada gogo yang tak senang. So inilah cara-caranya nak buat education kau, nak pembelajaran kau, tak apa-apa nak pandai. So dia main ada jenis-jenis manusia, jenis bagi duit besar ni. Aduh. So aku nak minta tolong hampa support aku sebuah sedikit. Jadi kalau hampa support aku sekarang banyak, aku ada semangat lah. So barang kita pun dah habis, untung dalam 3 hotel lebih kau. Okay, so tak apa, hotel top yang mana ada dulu. Ni benda apa? Okay, Golden Grand. Lebih kurang macam ni store mah. Macam biasa, harga kita top full, harga Yahudi terus. So sabar, kita kena close kedai ni, Barang dah tak ada, stok dah tak ada. Aduh, kenapa hampa masuk dalam kedai ni? Ya Allah Akbar. Aduh, nak kena beli produk pula. Tak apalah kita. So apa kata kita ambil yang mahal-mahal terus. Ni, kita ambil ni, kita ambil ni. So sekarang ni kita kena bayar RM54 40 sen. So license ada. License ada. So kita ambil license satu. Lepas tu kita ambil semua benda yang kita boleh ambil. Baik duk. Tapi tak boleh beli lagi sebab apa? Tengok dia kena letak dekat ni. Kena beli rock macam ni. Aku semok betul ya nak kena beli rock macam ni. Apa kita add satu, beli satu. Ni lah. Kita beli buah. Kau nak beli tak? Duit pun tak cukup. Okay dah. Okay, settle. Okay, sekarang ni kita kena tunggu. Alah. Hai. Okay. Ni RM4.66. Okay, so ni mana yang botak aku akan ni lah. Teruskan walaupun ada kadang-kadang yang nak support kau, tak support kau, aku tak kisah pun. So aku akan teruskan je buat benda ni. Sebab aku yakin satu hari Allah akan bagi rezeki kat aku. So kalau hampa support tu, terima kasih banyak lah. Okay. So okay,
dah masuk hari. Ui, ada orang marah. Siapa dia marah tu? Untung kita hari ni adalah negatif RM170.64. So customer kita hari ni 24 orang dan 23 orang yang okey dan satu yang marah. Aku rasa sebab dia tak ada barang tadi. Dia masuk dalam kedai tak ada barang. So tak apa, kita teruskan. Kita teruskan. Jangan risau. Kita teruskan kita punya journey dalam membangunkan supermarket ni. Macam tu lah orang kata kan. Cak dia suruh buat apa? Apa dia suruh buat ni? Sak, apa yang dia suruh aku buat ni? Berbunuh ni? Weh, ada orang dah berani buang sampah dekat kedai aku tu. Okay, tak apa, barang ni dah sampai. So kita letak kat sini. Okay, settle. Okay, buang. Okay, sekarang ni kita cuma kena buka lah kedai. Buka lah walaupun barang macam cipu. Tak apa lah, kita buka lah kedai sat. Ni kena tunggu berapa lama? Berapa lama duk kena tunggu batang ni 13 saat. So tak apalah, kita buat yang mana ada dulu. Sat ni apa yang sampah. Weh perempuan, jangan buang sampah dalam kedai aku boleh tak? Boleh minum air Sprite ni kat luar kot. Aduh, semua nak buang dalam kedai aku lah. Ya Allah. Tu satu buah destum. Okay, so balance RM15 8 sen. Okay, next. Ni nak buang sampah kat kedai aku ni. Jahat ni, betul-betul. Okay, so tak ada balance. Nasib baik tak ada balance. Tak ada balance. Okay. Tak ada balance, okay. Ni aku, dekat dalam kedai aku pun nak bersenam ke tu. Dah manusia macam ni bagi duit Allah. Yang jenis bagi duit besar ni susah betul ya. Okay, so 41 sen. Okay, next. Ni apa benda yang polis ni nak ni? Oh wow, what a great stock. Banyak bacok tak nak poli kedai aku. Tentang kedai aku tak ada. Benda dah habis stok, siapa suruh main lambat sangat? Aduh. Yang main lambat nak marah kita pula. Okay, so tak apa, kita teruskan. Okay, balance RM2.49 sen. Okay, next. Abang sadar kita. Hari-hari dah ramai kedai ni. Okay, baik, dah ada balance ke sebelum ni. First video dia tak ada balance. So, andai kata hampa nak tengok macam mana aku start buat dulu. Tak ada lah jom mana pun. Dia lebih kurang macam ni kot. So, hampa boleh tengok video yang sebelum-sebelum ni. So, kepada hampa yang support aku, tak boleh belah lagi kau dah ni. Dah benda dah habis kan, bingai. Dah makin banyak pula sampah. Ya Allah. Okay, barang kita ada yang dah sampai apa ni. Okay, baik, tambah. Okay, buang. Okay, so kalau hampa ada cadangan nak suruh aku main game apa-apa kau, tak ada masalah. Aku akan main. Seperti mana yang peminta, aku akan main game apa-apa saja. Tapi game dalam yang dekat dalam PC, tunggu aku beli upgrade PC dulu. Okay, so dah jumpa dah hang punya datang ni. Hey. Nasib baik tak ada balance. Yep. Baik, dah level 5. Boleh luaskan kedai tu. Baik. W dia check tu. Okay, $7.85. Dah RM1 pula. Tu hold up the line. Grab their attention. Maksudnya dia nak penuh nak apa? Nak apa? Dok, suka hati ha. Mana layan? Okey, kita layan mana yang dekat cashier tu. Yang kat cashier ni dah confirm dapat duit. So kita layan yang ni dulu. So satu contoh yang sangat baik lah. Okey, so tak apa, kita teruskan. Okey, 15 sen. Okey, dah next. Okey, CEO syarikat Mega Holding kita. Balance RM14. Okay, so kalau hampa yang rasa nak tengok aku buat facecam ke apa ke, hampa donate lah sikit. Hampa pergi dekat TikTok aku. TikTok aku nama sama. Macam dekat YouTube ni, dekat TikTok aku nama ni lah. Tapi aku send klip-klip lah, tak ada lah video full kan. Sebab aku nak buat live pun, follower tak cukup 1000 lagi. So kena kita slow-slow lah, kita kena slow-slow main apa yang boleh kita buat lah. So mencuba dalam bidang ni, mungkin ada orang kecam, so kita kena terima kan. Okay, jadi kita dah sebab apa ni? Ni nak kena kutip sampah pula. Hang boleh leno? Alah. Okay,
Okey, 2, 3, 3. Balance 17. Okey, kita dah laju. Dah laju. Dah laju. Macam ni tepik. Nak kena ambil sampah ni semua. Banyak, makin banyak. Belah lah. Ni apa benda? Aku tersepak. Sorry lah tu. Furniture. Tu. Saya duit tak ada. Bukan tak mau beli tu. Aduh. Tak mau beli. Duit tak ada. Tolonglah faham. Okay, so kita dah restock gula dulu. Purchase and place fridge. Masalahnya duit tak ada. Macam mana nak fridge tu? Tepi lah. Hey. Semua kepala. Okay, so okay. Buang dulu. Baru menghisap penat lah. Aduh. Banyaknya sampah yang sama. Ya Allah, dah nak kena handle. Cashier lagi. Macam-macam benda. Ay, dengar ramai orang. Apa benda yang penuh kat tempat storage. Tempat apa? Mungkin untuk letak barang kot. Kalau beli barang apa-apa nak letak stok apa. Okay, so kita teruskan. Okay, 2 gula. Damai dah manusia kaki bagi duit. Ya Allahu Akbar. Stresnya lah geng. Okay, next. Okay, semua beli gula. Main kedai ni beli gula. Dah ada pun gula dekat kedai ni. Beli gula dia nak beli apa lagi kan. So 40. Allah 60 pula. 47. Ya Allahu Akbar. 41 sen. So di sini saya nak buat luahan sikit lah. So dalam hampa nak tengok saya main game ni kadang-kadang bosan juga kan. Game bocil yang hampa tengok kan. So dekat sini saya nak buat satu, apa orang kata, pengakuan lah kepada yang support saya. Start daripada sekarang. Yang like kau, komen kau apa semua. Saya akan ingat hampa sampai saya dah naik nanti. So saya yakin saya takkan lupa hampa sebagai saya punya supporter. Jadi hampa semua sangat baik lah saya boleh kata kan. Okay, so ni apa? Ayak ada minyak. Okay. So hampa semua yang support saya sekarang ni. Okay, ni kau untuk dapat ni kita kena buat task ni. Boleh naik level. Okay, tak apa-apa kita buat task ni banyak-banyak. Naik level kita decorate kedai kita barulah ramai orang kan. Okay, so ambil. Ya Allah, lama lah pula benda ni pun. Okay, ambil. Okay, dah ayat. Okay, tak ada, dah habis. Okay, so dapat produk baru tu. Ambil. Okay, dah. Betul. Poin yang terdapat. Ada produk baru memang kelio. Ni produk baru kita. Okay, produk baru tak tergelia produk baru kan. Festive chocolate. Harga RM6. Not enough energy. Tak ada energy pula. Nak bubuh harga pun kena ada energy. Aku pun tak apa. Okay, 4. Okay, beli RM6.25 lebih kurang harga. Mahal sama tu. Okay, so ni pun sama. Allah, silap pintu. Okay, top bawah tu. Okay, kau top buang dulu. Sabar. Yang ada dekat kaunter sabar. Jangan belah lagi. Okay, tengok. Mai sini beli barang yang ada. Aku pun tak tahulah. Banyak kedai. Hampa main kedai ni kok. So kedai ni kalau siapa yang cari kedai ni dekat area Jitra, dekat Kedah. Boleh main kedai ni, support kedai ni ramai-ramai. Okay, so kepada hampa yang nak tengok saya berniaga, boleh main dekat Jitra. Kedai ni dekat Jitra. Okay, dah. Okay, sekarang ni kita kena tengok. Kita kena sebab. Jangan ni jangan end lagi, jangan end live. Jangan end live pula. Jangan end day lagi. So kita tengoklah apa yang kena kita perlu buat. Okay, kutip sampah dulu. Buang. Tu ni buang. Tu ni ada apa ni? Dah sampai level 5. Okay, clear. Okay, so saya rasa saya akan end live bila dah masuk satu level yang baru. Okay, so sekarang ni apa yang kita boleh buat? Dah sampai. Dah. Kelio kita punya rock dah sap. Okay, sat. Kita kena ubah. Kuasa ni kita belah sini. Top dulu. Dua ini. Okay, ni kita ubah dekat sini. Okay. Ni dekat sini. Yang ni pula kita top kat sini. Terbalik. Okay, ni kita top kat sini. Okay.
Aku ni OCD tu. So kena barang semua kena perfect tu. Okay, so ni ambil balik yang ni. Buka kotak. Ketok ni. Clear tu. Baiklah, lepas ni aku jadi buah saja tu. Tapi yang ni dia tak ni lagi aku rasa. Tok adalah sini dulu apa boleh buat kan. So sekarang ni kita jual buah je. Okey, kita jual buah je untuk ni. Okay, so kita beli barang tu, okey beli. Kita beli buah. Ni. Okey dah. Okey, so aku boleh beli peti ais sekali tu. Tak boleh bagi laju sikit lah. Ambil tas ni penting. Okay, so apa lagi yang kita boleh buat? Oh betul lah kalau ada orang buat sampah, kita boleh jual. Okay, so sekarang ni apa barang yang tak sampai? Banyak lagi benda yang tak sampai. Progress dia agak lama. So kita end hari yang ketiga ni lah maksudnya. So nak untung apa beli macam-macam benda kan. So kita kita ambil ni dulu, clean. Tak ada lah banyak mana pun. So tak usah beli apa. Dah beli dah. Aduh, benda dah beli dah. Sabar beli tak? Tunggu benda sampai pun, nak sampai dah pun. Aduh, mau so open. Okay, tunggu dia sampai. Dah beli, ya Allah. Dah beli. Ni dah sampai dah. Ya Allah, susah lah dah game macam ni. So buka kotak. Okay, fresh. Tekan tok kat. Okay, tok dekat ujung. Aduh lah pula benda ni, ya Allah. Duduk ni. Okay, tok tengah-tengah jalan tu biar ada. Weh, jangan sepok. Ya Allah. Customer pergi sepok ayak tu. Ayak tu apa kau ni nak beli? Okay, dah ada freezer. Boleh letak ayak. Okay, ayak. So kita ambil yang boleh ada untung. Susah nak buat harga pun kena ada ni. Kena ada energy. Aduh, susah. Kita ambil harga yang kita boleh buat satu. So keuntungan kita pun banyak kok. Okay dah. So kita keuntungan sebanyak RM1.38 dah tadi. Yo lah kot. Weh, ramai. Tunggu. Okay, dah lah hampa je ni bagi duit. Nak kena bagi balloon banyak-banyak. Okay, next. Okay, hari-hari orang yang sama je akan beli kat kedai kita. Hari-hari orang yang sama je beli. So, jangan risau. Kita dah faham lah cara-cara apa orang tu. Kita uruskan kedai ni. So, dia agak lama. Okay, so cepatlah naik level. Kita nak tengok boleh beli apa lagi. Kita dah naik sampai level 3. Level 3 apa ni? Level 5 lah kot. Weh, bangun weh. Jangan buat tidur kat sini. Balik rumah tidur lah. Patutlah. Beli ayak sebotol. Okey, beli ayak sebotol bagi RM50. Harga ayak tu 80 sen. Ya Allah. Trennya ya Allah. Tak apalah asalkan dia beli lah. Okay, dah next. Belum. Dah masuk level 6. So apa yang kita boleh buat? Storage expansion, shop expansion, skill upgrade, little upgrade, product license. So sekarang ni satu pun aku tak boleh buat. Sebab apa? Sebab duit tak ada. So aku rasa sampai situ je live ni untuk kali ni. Okay, so nanti aku akan live balik. Aku akan main sebuah sikit game ni kan. Aku akan main sikit-sikit. So nanti bila hampa main tak adalah nak kena tunggu progress sikit-sikit kan. So sampai situ je lah kita untuk ni. Okay, claim dulu. Okay, energy. Okay, so sampai situ je lah kita untuk hari ni. Okay, so tengok lah malam ni kau esok aku akan sambung balik lah. So sebelum aku end live ni, aku nak beritahu yang aku ni baru nak start stream. Macam tu lah lebih kurang kan. Nak start jadi gamer, seorang kata acah-acah nak jadi gamer, streamer apa semua kan. So aku nak minta bantuan hampa support lah sikit. Support. Wih, tiba-tiba barang sampai. So aku nak minta hampa support sikit lah. Aku subscribe, like. So hampa nak komen pun tak ada masalah. Hampa nak kata video aku buruk ke apa ke, tak ada masalah. So aku akui sebab apa? Aku pun baru start live lah.
So dekat TikTok nama sama macam dekat YouTube juga, Afiq Zack juga. So boleh orang kata support sikit, bantu aku kan. So bila hampa tengok video ni macam leceh lah. So bila aku boleh buat live stream nak kena ada 1k follower dulu. Dekat TikTok dengan dekat YouTube. So kalau hampa support aku, boleh lah aku nak ni sikit kan. Boleh ada boleh live depan-depan kan. So hampa pun boleh komen terus apa semua. Okay, so aku rasa dekat tu je untuk video kali ni. Okay, kita jumpa di next video. Okay, Assalamualaikum. Ciao.